Alright guys, so pengasas Nvidia Jensen pernah bercakap guys. Alright, dia cakap dekat universiti punya talk lah. Dia cakap ramai yang pandai-pandai, yang keluaran Harvard, yang keluaran Universiti Papua ni, yang pandai lah, genius, bijak sebagainya, mereka ini gagal guys. Alright, apa maksud dia guys? Maksudnya dia bagi tahu adalah dalam dunia ni guys, nak berjaya guys, bijak bukan nombor satu guys. Pandai bukan nombor satu guys. Nombor satu adalah perseverance. Perseverance ni maksudnya daya tahan, resilient. Alright? So maksud dia sebab itulah ada orang kata orang-orang yang kelas yang dapat markasi, skor tinggi, it's not about pandai masa belajar tu akan berjaya pada masa akan datang. Tak guys. Yang paling penting adalah ketahanan guys. Walaupun gagal, bangkit balik guys. Walaupun jatuh, bangkit balik guys. Alright, dan itulah kalau anda lihat orang yang berjaya mereka memang failing banyak kali guys. Alright. Dan benda ini guys bukan sekadar dalam kehidupan, bukan sekadar dalam bisnes guys. Termasuk juga dalam kripto guys. Sebab dalam kripto guys kita berlawan dengan orang-orang yang power guys. Kadang-kadang kita betul dan kadang-kadang kita kalah guys. So jangan putus asa guys, sebab realiti kehidupan, alright, bukan yang bijak yang akan menang guys, yang bertahannya guys, yang tidak give up guys, yang jatuh dan bangkit lagi guys. So sempena bulan Ramadan ni, 10 malam terakhir ni, cikgu seru kepada rakan-rakan semua, alright, untuk kita bangkit balik guys. Alright, dah tak lama lagi tu guys. Alright, so keep kuat, keep semangat, dan gunakan masa ini untuk tambahkan lagi ilmu pengetahuan supaya apabila market dah terbang nanti kita dapat sahu sebanyak mana rezeki yang ada nanti guys. Okay, dan itu katakan saya jumpa lagi.